Ni kau donat hot viral tu saya awak donat berry. Napa nak buat tu mudah sangat je donat berries ni cak awak. Tapi kalau silap guna coklat patah gigi lah awak kekeh. Okey, cara nak buat dia mudah je saya awak. Awak basuh dulu buah-buahan strawberry, blueberry, muscat grapes ni. Lepas tu awak ambil acuan buat donat ni. Cik Bi share dah dalam Cik Bi punya showcase dah. Lepas tu awak hiri halus kecil ataupun kalau strawberry tu kecil dah awak bubus butir dah bak gitu. Tapi kalau nak comel strawberry tu awak hiri-hiri kecil sikit lah. Barulah dia tak lipoh keluar dengan acuan donat. Tu rasa lebih keruk-keruk Cik Bi tambah almond. Almond ni awak bakar dulu dah sampai dia agak-agak rangut tu beres. Panaskan white chocolate, lepas tu bak tepek sikit. Silapnya Cik Bi di sini, Cik Bi banyak white chocolate. Awak prek-prek sikit je white chocolate tu dah. Barulah comel kejadian donat nanti. Ada permulaan tu Cik Bi tak usah gunalah coklat mahal ni. Si awak moga mahal dah. Okey. Lepas tu tahulah Cik Bi pun nak terah juga. Jolo ko seller tu kata kalau guna coklat mahal ni dia punya tekstur lagi lembut dan tak sakit gigi. So Cik Bi terah lah 150 gram tu. Boleh lah dalam ni butir donat. Tapi kalau nak jimat awak buah tu banyak. So banyak coklat ni mahal dah si awak sikit gigi-gigi. Cuai kedua ni Cik Bi bubur berries. Berries ni nampak lipoh lah. Moga berries moga sikit dah ni. Dalam 10 minit bubur dalam freezer boleh semalam lepas tu esok apa lagi awak tu ambil lah ni sebab terlebih lah putih. Kalau comel gini ni sedar molek. Agak lepas tu siap boleh lah makan. Mari kita cuba. Ni yang chocolate berries, ini yang coklat mahal. Ini berries. Sila. Paham?